Ni buat apa tu? I tengah buat Google Doc link ni. Sebab sejak kita beritahu kita nak pergi umrah tu, ramai pula yang kirim doa dekat I. Sampai hari ni, sampai tak sempat baca, baru nak organise kan. Tapi tadi ada juga yang DM I. Sempat lagi ke nak pergi? Sebenarnya sempat lagi ke, Bi? So actually sebenarnya masih boleh lagi. Sebab sampai 9 Januari insaf. Tak dengar Bibi cakap kat sini. Cuba Bibi cakap kat situ. Oh, okey. Nah, jelas sikit lah. Ramai yang nak tahu juga. Okey, kita beritahu semua tadi. Borak dengan you je kan. Okey, sebenarnya Insaf Travel untuk trip Ikon Fatana juga DJ Lina Arifin bersama keluarga kecil kami ni. InsyaAllah diorang akan buka sampai 9 Januari 2026. So masih sempat lagi untuk trip kita yang akan bergerak insyaAllah 25 Januari sampai 5 Februari. Wah, tak lama lagi lagi. Tak lama lagi. 9 Januari tu pun tak lama lagi kan. Betul. Tapi Alhamdulillah lah kita diberikan peluang dan ruang untuk ajak ramai-ramai lagi untuk join bersama dengan trip kami ni. Betul. Jadi kalau ada keluarga yang nak pergi kan, cukup lah. Maksudnya sebab kita pun memang sebenarnya dah cukup dah. Betul. Cuma kita special sikit untuk kita punya trip ni, kita anjakkan ke 9 Januari. Betul. Kita nak bagi lebih ramai untuk Kids. bersama-sama join pengalaman bersama keluarga kami ni kan. So kita nak kongsikan sama-sama lah. So kita sama-sama dapat meraihkan ibadat tu bersama anak-anak kita insyaAllah. So jom bersama kami trip 25 Januari. Insaf dulu, baru travel. Insaf dulu baru travel. Langkah kita penuh yakin, impian jadi nyata. Dari hati terus ke destinasi.